Kalau orang dah tahu siapa tu psikopas, hanya dengan mata je, penungan dia, korang akan dapat satu hint dia tu siapa. Sebab mereka ni sangat steady dan tak berkelip. Normal people akan alih pandangan bila rasa macam awkward. Psikopas ni tak, mereka akan tengok lurus, lama, perhati. Sebab mereka tak akan rasa awkward macam manusia yang biasa. Kedua, mereka akan gunakan eye contact untuk baca korang. Dan mereka akan perhati, ada tak micro reaction, cara korang senyum, cara korang tegang, cara nak tarik nafas. So di situ korang akan belajar, dia akan belajar macam mana nak korang nervous, apa yang buat korang cair, apa makanan tu, marah apa semua. Itu semua data bagi dia. Ketiga, tunangan mereka akan buat korang rasa macam macam aku ni expose lah. Kan? Bukan sebab cinta, tapi sebab mereka tengok korang sebagai objek yang boleh dikawal. Okay? Psikopas suka tengok reaksi orang, dan bila korang dia dapat tahu data tu, dia akan rasa power. Dia akan buat apa saja untuk dapatkan korang. Kandungan psikopas ni memang tak ada macam soul. Tengok, dia macam kosong. Tak ada kesedihan, tak ada keraguan, tak ada rasa bersalah. Cuma ada calculation. Dia nak tahu orang macam mana. Dia sanggup tengok anak sendiri kelaparan sambil dia makan Maggi ke apa ke kan. Makanan yang disedap-sedap. Dia tengok macam tu je. Sebab nak tahu reaksi budak tu macam mana. Itulah dia psikopas pelik. Aku dah buat webinar percuma. Klik link bio.